Hampa tahu tak bulu apa yang sangat ringan dan dia lembut dan dia bagi hangat dan dia hampir tak basah walaupun kena rendam dalam air. Inilah bulu itik adder. Selimut yang kita tidur tu, selimut yang mereka buat daripada bulu ni boleh mencecah harga sehingga puluhan ribu. Mahal gila. Sebab itik ni sangat jarang ditemui dan tak boleh diternak. Itik adder ni hanya ada di Iceland dan bulu dia tu mereka ambil kat sarang itik tu. Yang sempurnya itik betina cabut bulu dada buat sarang. Setiap sarang itik Adelia ni menghasilkan hanya 15 hingga 20 gram. Dan satu selimut memerlukan bulu daripada 5 hingga 60 sarang. Mereka kutip bulu itik tu bila itik tu tinggalkan sarang dia. Lepas tu itik tu akan buat balik sarang pada musim seterusnya. Dunia hanya menghasilkan sekitar 4,000 kg bulu adder setahun. Menjadikannya salah satu bahan semula jadi paling mahal dan jarang ditemui. Sampel tak? Macam mana bulu dadah hampa ringan ke tak? Sila komen.